Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suratul Mu'minun ayat 27 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين Sadaqallahul azim. Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah bahtera dengan pengawasan serta kawalan kami dan dengan panduan wahyu kami tentang cara membuatnya. Kemudian apabila datang hukum kami untuk membinasakan mereka dan air memancut-mancut dari muka bumi yang menandakan kedatangan tufan, maka masuklah ke dalam bahtera itu dua dari tiap-tiap sejenis hayawan, jantan dan betina, dan bawalah ahlimu dan pengikut-pengikutmu selain daripada orang yang telah ditetapkan hukuman azab kepadanya di antara mereka disebabkan kekufurannya. Dan janganlah engkau merayu kepadaku untuk menolong kaum yang zalim itu, kerana sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan dengan tufan sehingga mati lemas. Kemudian apabila engkau dan orang-orang yang berserta denganmu telah berada di atas bahtera itu, maka hendaklah engkau bersyukur kepada Allah dengan berkata,
Segala puji tertentu bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang berlaku zalim. Dan berdoalah dengan berkata, wahai Tuhanku, turunkanlah daku di tempat turun yang berkah, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Sesungguhnya pada ayat demikian terdapat tanda-tanda yang mendatangkan i'tibar, dan sesungguhnya kami tetap menguji hamba-hamba kami. ดังนั้นเราจงบงการแก่เขาให้ต่อเรือภายใต้การดูแลของพระองค์และคำสั่งของพระองค์และเมื่อคำบัญชาของพระองค์ได้มาถึงน้ำในเตาก็จะเดือดพุ่งเจ้าจงบรรทุกสัตว์ทุกชนิดเป็นคู่ๆและครอบครัวของเจ้าด้วยนอกจากผู้ที่พระกำลังได้บันทึกไว้ก่อนแล้วทั้งที่หน้าในหมู่พวกเขาที่ไม่ยอมศรัทธาและเจ้าได้ขอความช่วยเหลือข้าต่อบรรดาผู้ที่อาธรรมแต่จริงพวกเขาจะถูกให้จมน้ำตายครั้งเมื่อเจ้าและผู้ที่ร่วมกับเจ้าได้ขึ้นไปอยู่บนเรือแล้วก็จงกล่าวว่าบรรดาการสรรเสริญนั้นเป็นสิ่งของอัลเลาะห์เท่านั้นผู้ซึ่งให้เรารอดพ้นจากองค์ชนผู้ที่อาธรรมและจงกล่าวว่าโอ้พระผู้เป็นบาลของฉันขอพระองค์ทรงให้ฉันลงจากเรืออย่างมีความเจริญและพระองค์อัลเลาะห์เท่านั้นเป็นผู้ดีเลิศแห่งบรรดาผู้ที่ให้ลงจากเรือแท้จริงในการนั้นย่อมเป็นสัญญาณเตือนสติมากหลายและถึงแม้ว่าเราเป็นผู้ทดสอบของเราก็ตาม الله أكبر استغفر الله العظيم وأتوب إليه لا حول. الحمد لله بنعمة الإسلام والإيمان واعلموا أنهما من أعظم النعم وكفى بهما من النعم. الحمد لله بنعمة القرآن وبنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والشكر لله. Alhamdulillah, 4 qiraatan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Mukminun ayat 27 sampai kepada ayat 30. Dapat kita membaca mendengar di serta tadabbur untuk ambil erti faham serta beriman dan juga beramal di hadapan Allah yang Maha Kuasa melihat, mendengar akan bacaan kita dan gerak kita, mengetahui akan gerak kita. Dialah Allah Arhamur Rahimin yang menurun ayat Al-Quran yang kita baca sebentar tadi dan kesemuanya melalui Jibril alaihissalam kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sekalian hamba-Nya. Dan dialah Allah Ahkamul Hakimi, berjanji dengan melalui lidah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesiapa hamba dia yang membaca Quran dia, wahyu dia satu huruf, maka dia Allah sanggup untuk nak balas 10 kali ganda. Balasan yang begitu besar, banyak mulia dan juga indah. Dialah Allah senantiasa bersama dengan hamba-Nya di mana sahaja hamba dia itu berada. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan apabila hamba dia bersama dengan ayat-ayat Quran dia, wahyu dia, maka dia Allah akan mencucuri rahmah, maghfirah, barakah, hidayah, taufiq, nurun, iman, ilmu dan amal salih.
serta as-sakinah, ketenangan hati dalam hidup harian. Lagi beri kekuatan yang begitu kuat supaya hamba-Mu dapat melawan nafsu ammaratun bisu' dan juga syaitanir rajim, yang mana dua ini adalah menjadi musuh, menjadi seteru yang senantiasa duk menyeleweng, duk menyesak, duk mengganggu was-was, duk menipu khianah, duk buat menjadi malah lemah, lupa lalai, mengatuk kadang-kadang, sibuk urusan dunia, siapa susah hamba-Mu untuk nak berjalan di atas sebatang titik as-siratal mustaqim, di bawah tempurung dunia yang sempit, dengan bihadirul Quran untuk menuju kepada syurga jannah darul ridwan. Lagi beri kekuatan yang begitu tegas supaya hamba-Mu dapat mempelajari, membaca tadabbur ayat-ayat Kamu ya Allah setiap pagi, setiap hari selepas salatis subhi syarabat jamaah di masjid, sambil hamba-Mu menunggu matahari naik segala. Kemudian hamba-Mu sanggup sembahyang sama ada isyraq atau duha 2 rakaat atau 4 rakaat, yang mana kelebihan dia 2 rakaat adalah sepertinya umrah haji sempurna. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagi sekatan dan sembuhan daripada segala penyakit zahir batin serta akad darajah yang begitu tinggi mulia di sisi. Dengan ayat-ayat Kamu ya Allah, sama ada di dunia ini dan di akhirat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Selepas daripada Nabi Nuh alaihi salam duk kena tuduh, mereka menuduh berbagai-bagai tuduhan kepada Nabi dia Nuh alaihi salam. Siapa katanya jinnatun bermakna gila. Itulah Nuh alaihi salam berdoa merayu kepada Allah, Rabbin surni bima kazzabun, wahai Tuhan kami, wahai Tuhanku, tolonglah aku ni kerana mereka iaitu kaum dia tu mendusta akan seruanku, tak terima akan seruan Nabi Nuh alaihi salam dengan guna masa 950 tahun. Masya Allah. Daripada situlah Allah SWT menerima akan doa Nabi Nuh AS dengan Tuhan kata, wa auhayna ilaihi anisna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Terima suruhan Nabi Nuh dengan suruh buat perahu. Satu kepelekan lah, akal tak diterima, tapi Nuh selaku Nabi wajib kena terima sebab ni adalah arwah Tuhan. Wajib Tuhan yang suruh Nuh suruh perahu. Jadi buat perahu ni bawah kawalan Tuhan lah, dan juga di bawah jagaan Tuhan, dan juga di bawah daripada apa ajaran yang Allah SWT duk khutru hajah dan sebagainya untuk buat perahu ni. Kata setengah riwayat Israiliyat lah, ya, kisah Nabi Nuh ni tak ada Nabi duk riwayat dengan cara betul dari Quran pun hadis sebagainya, tak ada riwayat. Tapi Israiliyat banyak lah. Saya nak ayat kata Israiliyat itu mendapat ulama-ulama yang duduk ceritakan gitu semua lah. Kata perahu Nabi Nuh 3 lapis. 3 lapis. Kalau lapis atas tu Nabi Nuh sumak binatang-binatang jenis pasang besar-besar dan juga ada bahaya. Yang keduanya menatih hala-hala bersama dengan makan ni. Kat yang 3 tu bawah suk tu itu manusia. Ini Israiliyat belakang. Tapi kita tahu kata orang ni bukan cerita sebenar lah. Cuma ulama-ulama menduduk jangka-jangka mungkin gitu saja ya. Jadi wah perahu Masya Allah besar, bukan halus dak 3 lapis ni. Di situlah fa iza jaa amruna, tu sebut bahawa suhu waqsi ada, maka dan apabila telah datanglah amruna iaitu perintah kami, wa faratun nur sebagai tanda kata air itu boh nak mari tu. Wa faratun mana tu air mata tertubik daripada wa faratun kata setengah tepak wak roti.
Tubik daripada situ. Anda kata ai nak mari dah lah. Bila sudah siap perahu, maka anda kata ai nak mari dah, lalu itulah fasluk fiha. Tuhan perintah ke semua kepada Nuh supaya ke semua tu pakat naik ke atas perahu dia. Fiha di dalam perahu atau ke dalam perahu min kullin zaujain isnain, daripada tiap-tiap pasangan. Di sini bina mana tiap-tiap pasangnya menuju kepada binatang. Kalau lembu jatuh tino, kalau kubah jatuh tino, kalau gajah jatuh tino, pasangnya naik. Oh bahaya nanti usah tu buah-buah tak tah. Nanti halu-halu tidak bahaya apa atau bawah bersama dengan makin ni. Kata Israiliyat. Pakau naik. Lepas tu bawah sekali suk tu, oh hak bimeng dengan dia. Lepas tu Allah banyak mana nak naik perahu bersama dia. Suruhlah setahun mana pun. Sebab belum tu mereka duk menetet dah. Lepas tu suruh naik perahu pula dah. Tak ada agak pai langsung. Dalam ramai-ramai tu kaum dia tu kawasan tu duk menetet ramai lebih pada hak bimik. Aku banyak mana nak naik perahu. Dalam keadaan marah pada pasir, tiba-tiba air tak ada, suruh naik perahu. Hok menetek ramai. Nak banyak orang, berapa orang. Sebab itulah katanya 80 orang lebih pun naik perahu dalam masa ratus-ratus suruh dia kepada kaum tu. Ya Allah, supaya nak jagalah naik sepasangnya pasal supaya nak bergiyak pula sepah daripada itu. Katanya Nabi Nuh alaihissalam Israiliyat juga. Nak royak lah. Yang tak royak kita memang duduk pakai royak ikut orang kecek agama, tak royak tak boleh. Orang dengar mata orang. Dia bagi hak Nabi, bukan Nabi kita kata Nabi, ni bahaya. Bukan hak sahabat kita kata sahabat, ni bahaya. Katanya Nabi Nuh buat perahu banyak mana guna masa dia. Ambil daripada buat duduk dalam laut dengan siapa turun darat. Israiliyat kata 100 tahun ketika masa dia duduk menyelamatkan kaum dia belum tu duduk buat perahu dan sebagainya tu guna masa 100 tahun. Allah. Lepas tu celah-celah 1 tahun sebelum nak kapal melayani ke laut tu kaum dia duduk tuduh, duduk kata, duduk macam-macam tu. Kalau kita gambar lagu mana tu. Ada bunuh hak molek lah. Pakak duk kata kok Nuh tu. Bukan puji, duk kata bunuh hak tak molek, bunuh masa cuba tengok. Sing kata ambil daripada buat duk belayar dalam laut dengan siapa turun darat tu 100 tahun. Ketika duk dalam laut tu, duk melayar kapal dia tu sing kata 40 tahun. 50 tahun, 80 tahun. Dah 5 bulan. Buat kapal tu 50 tahun, 60 tahun kata. Duk buat kapal. Subhanallah. Lepas tu duk melayar atas laut pula tu, sing kata ni bulan. Ambil daripada bulan Rajab. Bulan Rajab sampai di bulan 10 Muharram. Sampai 10 Muharram tu, maka kapal Nabi Nuh berhenti turun di satu bukit nama Al-Judi. Berapa bulan? Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Jamal akhir, Jamal dia dah apa? Zulkaidah, Zulhijjah. Ni bulan atau Muharram, 7 bulan. 10 Muharram bahtera Nabi Nuh baru turun ke darat. Allah SWT perintah pada langit supaya berhati air hujan dan bumi suruh air hujan turun ke bumi. Guna masa 7 bulan duduk atas perahu. Lepas duduk perahu 50 tahun, setengah tahun 80 tahun. Allah, masa tu 100 tahun kata Israiliyat. Ya Allah, itulah peranan Nabi Nuh alaihissalam ketika hidup dakwah kaum dia tu. Guna masa kesini dak Tuhan yang uji, yang cuba seorang rasul dia. Allah kekasih dia
rasul nabi saya sekali dah tapi duk kena uji habis-habis gamuk ada kita tengok soal nabi nak boleh jadi ulul azmi ni bukan benda tamadan dah sebab ya kita hidup kena uji itulah baru tahu kok benar berimeh kok tak benar berimeh kalau tak uji ya tak tahu berimeh dengan mulut tak ada duk payah saya berimeh tapi kena uji tu ya tahu tut oh ni pura-pura ya ni tubik selalu dah mah teh ke mah pelang duk mau bakal lah duk mau lepas bakal lah itu baik ni maksud sebab itulah para anbiya hidup dia kena uji baik daripada jadi nabi dia tu kena uji sampai mati subhanallah jadi panggil pakak nak bahtera dia wa ahlak dan bersama keluarga dia dan orang pengikut-pengikut dia tu kecuali illa man sabaqa alaihi alqawlu minhum kecuali apa orang yang telah ditetapkan hukuman azab kepadanya di antara mereka disebabkan kekufurannya mereka fak ni lah fak tak beriman denganmu berarti dia lah mu panggil dah suruh dah hoyak dia dah dia tersenak juga lepas dia lah sebab fak ni tak naik perahu ni sebab apa tak naik perahu ni memang orang kufur dah orang tak turut kata mudah orang durhaka kok mudah Nuh alaihi salam sudah tertulis tercatat kata dia adalah kufur dan Allah SWT akan binasa dia dan ketika tu masa tu apabila mu naik perahu dah mu boleh tengoklah keadaan kaum lebih lagi anakmu sendiri isterimu sendiri mu tak usah duduk merayu gapo lah kok aku kata mai duduk sieh ke mai duduk nyanyi dia ke tak usah minta aku semula lah sebab pok ni sudah tetap dah hukumnya dia dan dia akan binasa wala tukhatibni fil ladzina zalamu dia kata janganlah engkau merayu hinu kepadaku dia kata saudara minta gapo dah apa pada ni tak usah duduk merayu gitu-gitu gini sasarah fil ladzina zalamu pada orang yang zalim itu sebab fak ni innahum mughraqun sesungguhnya mereka ditenggelam lemas mati ke dalam air masya-Allah tu si Nuh alaihi salam duduk merayu minta pula sebab nabi ya kadang-kadang bila tengok kaum dia dia bagi anak dia pasal sia juga doa dah tu pula ternyata salah pahala ni tak ada sebab dia sudah tercatat dah hukumnya dia menjadi orang yang binasa di sini akan tenggelam ke dalam air tapi Nuh walaupun dia tak minta melayu tu akan tetapi dia duk panggil juga anak dia ada Quran tak ada sebut tentang isteri dia tapi ada sebut dalam hadis Nabi tu isteri dia juga termasuk orang tak beriman lebih anak dia yang nama Kan'an tu ya bunayya panggil anu irkam ma'ana mailah bersama kami ni naik perahu ni Nabi Nuh panggil juga tapi tak doa tu irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin jangan bersama dengan orang kafir duduk dalam air laut kalau belum darat lagi tak mari air tu munasabah tak saya beri mehok ni cerak lah nak ayat kata betapa degenya orang yang wa man yudlil fala hadiyalah apabila orang itu sudah disesat oleh Allah maka tidak ada jalan orang nak menyelamatkan dia tak dapat hidayah dah walaupun nabi sekalipun sebab hidayah ni hanya tertentu kepada Allah ya Allah innahum mughraqun panggil ya bunayya arkam ma'ana cuba kita buat khayal anak kita cuba kita tengok mata kepala boleh tengok sedih duduk rumah duduk bunih dalam keadaan kesia nyanyinya sebagai ayah alangkah tak panggil anak ketika tu masa tu memang masai kesia habis-habis sia dan paksa nak panggil juga ya bunayya hei anakku irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin tapi anak ya Allah degenya jawab kepada ayah dia kata qala sa'awi ilal jabal aku nak naik ke cari bukit tertinggi sekali dan melalui bukit ni ya'simuni minal ma' selamat aku daripada air
Allah, pala sungguh. Sungguh saja ni angkat ni. Saya dengar situ duk regi kepala dia situ. Tak ada doa lah, doa kerja kita doa. Gugu kita, awak-awak kita. Kak-kak wiki sedari belaka. Innahum mughraqun, sutai tergelar. Hati habis dia tengok dengan mata kepala. Allah Akbar. Habis situ. Tahun rek, tahun song, tahun sam. Kita kata, tahun rek Nabi Nuh dakwah. Tahun tisong Nabi Nuh duduk buat perahu. Serta panggil air maridah tu. Habis tahun situ. Mari tahun ti santap sebab pada tu apabila faizastawaita, kemudian apabila engkau dan orang-orang yang berserta denganmu telah berada di atas bahtera. Faizastawaita makna duduk di atas perahu lah. Kalau motor duduk sela atau duduk di atas motor atau kereta sela molek dah tu, kita katalah ni perahu. Bila duduk molek dah di atas perahu dengan tenang, anta engkau hinu wa man ma'aka dan ia bersama denganmu, ia beriman itulah alal fulk atas perahu. Patu Tuhan suruh kata apa? Duduk atas perahu molek dah, duduk malagi ia bersama denganmu. Nabi Nuh Tuhan perintah suruh doa minta gapo, kata gapo? Faqul, maka hendaklah kamu berkata, hai Nabi Nuh, alhamdulillah. Suruh kata gapo? Segala puji bagi Allah. So syukur Allah. Tak ada suruh sabceng dak. Mapuh mujuh waktu padai dengan dia, gelai mapuh situlah. Kalau kena kita lagu mana weh? Aku kata kita 40-50 tahun masa duduk perahu duduk dakwah dia tu. Buat gelai pak nana weh. Ada dia orang. Ada dia mapuh situ. Itu panggil tidak beradab, tidak ada keyakinan iman dan sebagainya. Ya buat pada iman lemah dia tu, dia benar tu benar lagu tu. Sebab itulah kisah ni ajar kita ni. Cerita Nabi Nuh menjadi ibrah kepada kita. Mahmud kata kita maki banyak mana berpuluh-puluh tahun, ratus-ratus tahun, ribu-ribu tahun, ribu-ribu tahun pun Tuhan hajar kata alhamdulillah. Allah, ayah ni ayah ni kita kata kita 10 kita jawab dia. Kita baik tu. Kita tibuk kita kita kangkok. Dia tibuk ya kita kangkok. Benar-benar lagu ni tak ada belaka. Tu tak ajar belaka tu lagu tu. Allahu akbar. Payah. Payah memang payah. So kata alhamdulillah alladzi najjana minal qaumiz zalimin. So Nabi Nuh kata segala puji tertentu bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang berlaku zalim. Allah mujurnya Tuhan selamat kami ni daripada kaum yang zalim duk seksa kami. Tuhan selamat kami ni duk batal apa. Itu gelar bira. Apa bira tak sekah bura. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sebab itu Allah Akbar. Najjana, ya Allah SWT selamat kami ni daripada kaum zalim. Kita boleh kata di antara doa ni juga ajar kepada kita, kalaulah kita selamat daripada gapo saja pun, bukan hanya pada orang yang nak nyanyi kita jahat kita pun, kita boleh doa. Kita boleh kata selamat kita daripada kapung tu. Kapung yang bawa dah hawa kapung yang pasal berdicike tak senang lah kapung tu. Tapi kita selamat daripada kaum tu, daripada kapung tu boleh kita doa. Alhamdulillahillazi najjana minha. Tak apa juga minha daripada kaum tu atau daripada kapung tu. Asal tak sabuh kaum tak apa. Kalau bucin pasal kapung atau kita bawa kereta pak berlaku kenderaan apa semua dah jalan yang kita tu boleh kata tak molek kena jatuh pari apa tapi tak ada digeno kita. Alhamdulillahilladzi najjana minha. Minha tak pada. Minha daripada apa? Daripada berlaku benda aksiden tak molek tu.
Boleh kata. Pakai berdoa, ngapa doa ni? Alhamdulillahilladzi najjana minha. Tak apalah, minha bu minha. Minha masuk belakang lah. Allah tahu minhu boleh juga. Subhanallah. Lepas tu suruh doa lagi, minta lagi Tuhan, wa qur rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Dan berdoalah dengan berkata, wahai Tuhanku, ni guna masa duk atas perahu apa bulan 7 bulan dah. Apa masa nak air kering lah. Nak ke darat dah, sampai ke darat dah. Maka Tuhan suruh doa kata, wahai Tuhanku, turunkanlah daku di tempat turun yang berkat, dan engkau adalah sebaik-baik pemberian tempat. So doa minta Tuhan tempat ia nak cak turun duk ia duk tapau sampai pada ni minta tempat yang berkat. Anzilni mubarakan, anzilni munzalan mubarakan. Turunkanlah kami di tempat satu tempat yang berkat. Dan Allah adalah sebaik-baik orang yang beri tempat yang berkat. So doa supalah kita kiyah atas doa ni. Ulama kata boleh juga. Kalaulah kita gimana misalnya naik perahu turun tempat tu, naik kapal tubek siapa di Suwanapur, naik kereta siapa kapal tempat tu, kita turun daripada kereta kapal tubek perahu, kita baca doa ni, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Boleh juga turun perahu kita, turun kapal tubek kita, turun kereta kita. Boleh. Yang siapa Ali radhiyallahu anhu, Ali sahih cerita dia kata Ali ketika dia mai sujud, siapa sujud selepas baca doa masuk sujud, dia baca doa ni, anzilni munzalan mubaraka. Tempat yang molek kan? Ya Allah SWT beri tempat dia iaitu masjid selaku rumah Allah. Ya Alhamdulillah Rabbi anzilni munzalan mubaraka dan wa anta khairul munzilin. Engkau adalah sebaik-baik bagi tempat. Itu yang kita apa? Rumah Allah Subhanahu Wa Taala dikatakan sujud tu. Sebab Ali tu setiap kali masuk dari rumah Tuhan sujud ni setelah dia nak duduk dah, dia bacalah doa ni. Allah, kita pun boleh baca. Ya di atas hadis ni apa ayat Quran boleh. Inna fi zalika laayat wa in kunna lamubtalin. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda yang mendatangkan iktibar. Inna fi zalika laayat. La ayat tanda-tanda. Tanda-tanda banyaklah. La ayat. Bagi tanda-tanda kekuasaan Tuhan, hikmat Tuhan, ilmu Tuhan. Bagi orang yang taat dia selamat, bagi orang yang durhaka dia binasa. Mana ayat belaka tu kita ambil wa itibar, boleh wa ambil. Ingat molek tu qasana, ingat molek ilmu Allah luahna. Tu hatta bala mari ni bagi orang yang celaka, kita duk yang celaka, Tuhan menyelamatkan hak beriman tu kerana dia tu beriman taat kepada Allah. Itu adalah la ayat. Wa in kunna lamubtalin, dan sesungguhnya kami tetap menguji hamba-hambanya. Memang ujian Tuhan ni masih tetap akan berlaku. Dan selepas pada ni demikian, lepas pada tu pula ujian kena tumbuh semua. Dengan kerana seperti saya kata lah, dengan melalui ujian tu lah dapat tahu siapa yang muti', siapa yang benar-benar taat dia, dan siapa yang benar-benar deraka dia. Asa dalam keadaan deraka. Tak ada ujian maka tak boleh tahu. Lepas tu tak tahu, dia tahu dulu dah. Nak membukti katakan itulah orang yang taat kepada dia, dan itulah orang yang deraka dengan apa? Melalui ujian daripada Allah. Itulah saja insya-Allah. Esok kita sama lagi satu kisah pula. Cerita Nabi Nuh habis-habis dah. Maka masuk kisah baru pula, iaitu kata di sini, iaitu kaum 'Ad, iaitu Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Itulah saja betul daripada Allah sallallahu alaihi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.